Hello， 大家好，我们今天来到了位于雪兰莪州的 Mark Mary 民族村。那么今天我们就来为大家揭晓一下这群面具下舞者背后的故事。在众多舞者中，最引起我们注意的便是这位戴着面具的舞者。Jadi tarian ini memang tarian Jo'o kan? Ya, gitu. Ya. Ada Jo'o masal ni, tak ada Jo'o. 周舞是妈麦瑞族为了迎接祖先节而表演的传统舞蹈。 Samsul, tarian Jo'o ni. Sebab tarian Jo'o ni dia orang pakai dari menari yang perempuan dengan topeng. Itulah dia paling kuat ni. Dari mana tengok muka macam masam. Buat tak lain. Kita pergerakan dia lain. Dia senyum, dia senyum juga. Saya senyum je tapi saya tak senyum. Itu dah masam je muka. Ada topeng yang senyum tak? Ada. Dia 4 jenis lain. Dia telaning lain, banyak lain, putih gulidang lain dan ni pongkol. Pakai ni dia suka sesatkan jarang. Sesatkan jalan. Ya. Dia wajah sama seperti awak juga. Sama juga. Macam saya pun sama juga. Suara pun sama. Kata dulu memang dia garang sikit lah. Garang sikit. Lama-lama kelamaan dia tak ada dah. Dia akan berubah dah. Dia watak sama. Watak muka sama je. Suara pun masa pergi ke hutan kan. Pongkol ni di lain sikit jalan tu. Jalan ni pergi ke hutan je. Bersesatkan orang dan menyamakan orang muka sama. Itu dia. Tapi untuk tarian ini memang guna watak Memang ini. lain. Oh, ada lain. Sebab kita nak berubah kan untuk hiburkan orang. Macam topeng ni memang lama dah. Lama kan? Dia memang lama. Lama. Boleh sentuh tak? Boleh. Ni kayu. Jadi apa tujuan pakai ini? Pakai itu masa dulu memang sikit lah. Dulu masa umur saya, masa budak-budak tak ada pakai lagi. Tak boleh. Hanya bila dah umur dalam 15, 14 boleh lah. Kalau atas 14 ni boleh saya pakai dah. Hanya 14 umur baru boleh pakai ini. Boleh pakai, ya. Ada ni lah. Ni pun dibuat dari lain ni. Ini kulit kayu ni. Kulit kayu. Kulit kayu terap namanya. Macam ni, ini pucuk nipah. Kau nipah tu kan, dia atap tu kan. Sebab atap tu lah, tapi dia pucuk dia tengah tu. Sampai kan dia kuning dia. Dia memang lama pakai. Dia tahan sampai 3 tahun, 4 tahun dah lagi. 5 tahun dah lagi. Tahan lagi. Jadi kita buat je lah, sama lah. Ni saya buat sendiri. Sebab ni baju pun saya buat sendiri. Lama memang lama lah. Tapi dia tak boleh kena air lah. Kena air kan dia akan jadi lembut sikit. Ini 18 hukum. 18 ni banyak. Ada Pahang, Perak, Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan juga. Di Selangor ada juga, sama. Tapi bangsa lain. Asal usul memang gitu. Memang lama. Tetaplah. Jiwa kita tetap semangat. Tak nak kekalkan pun, kekalkan adab asli ni. Yang pada dulu lah, saya pernah pegang lah. Topeng mesti pegang kuat. Itu je.